Okay, next. Ni cili yang hijau-hijau ni kita nak ambil je lah. Ni cili-cili yang. Okay, so alhamdulillah. Okay, ni kita punya hasil kutipan. Hasil kat kebun kita ada buah lemon, ada daun limau. Double Sibling, hi guys. So pagi ni kita ada dekat rumah kebun lah, dekat kawasan Kulim Baling Kedah ni lah. So pagi ni kita nak kutip hasil lah. Apa ada hasil yang ada kat sini kita nak bawa balik lah. Especially macam daun limau ke apa yang ada kat sini lah. Okay, jom sama-sama dengan Double Sibling kita tengok apa hasil yang kita boleh kutip dan bawa balik. Okay, apa lagi, jom let's go guys. Okay guys, so pagi ni cuaca hujan lah. Okay, so sejuk je lah dekat kawasan kebun ni. Dengan kita boleh dengar bunyi burung-burung dekat pagi ni. So antara yang kita nak ambil, mungkin kita nak ambil buah limau kan, limau kasturi. Mungkin kita nak ambil cili, apa-apa cili yang ada dekat sini, dan kita nak ambil lah. So first kita nak ambil daun kesum lah. Jom. Okay, daun kesum ni selalu kita boleh guna untuk buat laksa lah kan, buat laksa, buat asam pedas. So kita memang boleh guna lah. So jom. First sekali kita nak ambil daun kesum. Ni banyak juga ni, family kita tanam ni daun kesum. So jom kita ambil. So kita nak gunting lah dekat kawasan bawah. Okay, kita nak ambil daun kesum. Okay, so ni banyak ni lah. Banyak ni daun kesum yang kita dapat. So cukup lah, tak payah banyak-banyak kan. Cukup lah nak buat asam pedas, nak buat laksa. So cukup lah banyak ni. So kat bawah ni juga dia ada bayam Brazil tau. Yang ni kalau nak buat ulam kan, sedap ni. Bayam Brazil. So kat bawah ni pun ada juga bayam Brazil. Kat sini juga dia ada daun kunyit lah. So daun kunyit ni kita boleh guna untuk buat rendang ke kan. So ni ada daun kunyit lah. So kita mungkin tak ambil kot daun kunyit sebab kita tak ada plan nak buat rendang ke apa kan. So kita tak ambil lah daun kunyit. Kat sini juga ada daun pandan. So daun pandan ni kita boleh guna untuk anything lah, untuk nasi lemak ke apa kan. So kita boleh gunalah kat sini. Okay, next. Ni cili yang hijau-hijau ni kita nak ambil je lah. Ni cili-cili yang hijau-hijau ni kita ambil je lah. Dah masak dah ni kan, dah elok dah ni kan. So kita boleh kutip ambil je lah. Anything kalau kita nak masak nanti kita boleh buat lah. Mungkin cili ni agak pedas kot, tapi mungkin kita ambil je lah kan. So dah ada hasil pagi ni. So banyak juga ni. So kita ambil je lah cili ni. So ni pun kita nak bawa balik. Okay, so ni kita dah ambil, dah kutip dah cili daripada sini. So kita masukkan lah. Okay, so next kita nak cari buah limau. Ni ada limau purut so ni kita ada buah limau purut. So mungkin kita nak ambil daun dan juga beberapa buah limau purut lah. So buah limau purut ni kita boleh gunakan untuk mandian dan sebagainya lah, untuk cuci badan dan sebagainya. Dan daun dia ni kita boleh gunakan untuk masakan lah. So kita nak tengok yang mana elok-elok ni, kita nak ambil bawa balik lah. Okay, so mungkin kita akan potong-potong dan kita akan bawa balik. Okay guys, so ni kita ada ambil dah daun limau purut. Okay, daun limau purut dan juga buah lah, buah limau purut. So yang ni kita boleh guna untuk buat tom yum, untuk buat rendang pun boleh juga, dan paprik dan sebagainya, menu-menu yang menggunakan daun ni. Okay, jom kita bawa balik. Okay, next guys. Okay, kita ada buah lemon lah. Okay, next kita ada buah lemon. So mungkin kita akan ambil 1 biji ataupun 2 biji je lah. Okay, yang nampak-nampak macam nak masak. Okay, kita akan ambil lah. Sebiji ataupun 2 biji je lah, sebab kita tak pakai banyak kan. So mungkin kita ambil 1 biji ataupun 2 biji je lah untuk kita bawa balik. So kat sini nampak banyak juga hasil dia.
buah lemon kita kan. So kita ambil buat balik lah. So lemon ni kita boleh guna untuk buat air, dan mungkin kita boleh guna untuk cuci ikan ke dan sebagainya kan, tak nak bagi bau kan. So jom kita ambil juga yang ni. Ni elok ni, besar elok ni. Okay guys, so kat sini ada juga buah jambu, jambu batu. Tapi kalau tengok kat sini dia masih lagi kecil lah kan. Dia masih lagi kecil, so tak boleh lah kan, kita nak bawa balik yang ni. So kita nak cari next, kita nak cari buah limau kasturi. So kalau nampak ni pokok limau kasturi, tapi dia ada kat belah-belah atas lah. Dia ada kat belah-belah atas. Tapi ni pokok limau kasturi ya. So kita try tengok, kita boleh ambil tak yang belah atas tu. Okay. So kalau boleh ambil nanti kita okay guys, so kalau kita nak ambil buah limau ni, kita kena pakai ni lah, kita kena kait dia dengan buluh ni lah. So jom kita kait, tengok berapa banyak yang kita boleh dapat buah limau kasturi untuk kita bawa balik. Okay guys, so kalau tengok kat sini, ni pokok rambutan. So pokok rambutan masih lagi baru berbunga lah. So kalau mungkin dalam 3 ataupun 2-3 bulan lagi, so mungkin akan berbuah. So kita tunggu je lah balik sekali lagi, mungkin kita boleh makan lah hasil dia. Okay guys, so ni ada buah jambu kan. Buah jambu ni memang kalau makan dengan rojak, kuah rojak memang sedap lah. Buah jambu yang kecil-kecil ni kan. So ni banyak ni. Kalau tengok ni, wah. Ni kita makan dengan kuah rojak memang best. Setiap dahan dia ni, setiap dia punya ranting dia ni memang ada buah. Nampak? Memang penuh ni buah guys. So ni. Memang best lah. Okay, dekat bahagian belakang ni, family kita ada tanam ni pokok pisang. So kalau nampak pokok pisang ni pun dah berbuah. Dan juga dekat belah belakang ni ada juga pucuk ubi kayu lah. So ada tanam jugalah ubi kayu kan. Kalau buat nak makan ubi kayu, dekat belah belakang ni adalah. So cuaca pagi ni cuaca tengah hujan lah, sejuk lah. Kat ujung ni dia ada pokok bunga kantan. Kat sini ada pokok kantan, tapi tak ada hasil lah. So kalau nampak ni pokok bunga kantan. So kalau ada kita boleh ambil lah buat laksa kan. Okay, so alhamdulillah. Okay, ni kita punya hasil kutipan. Hasil kat kebun kita ada buah lemon, ada daun limau purut, ada buah limau purut, ada limau kasturi, ada daun kesum. So kalau nak pergi kedai ni dekat RM10 juga ni kan. So kita dapat jimatkan dah lah kan. So kita boleh, ni kita nak bawa balik lah dekat rumah kita, dekat Melaka. So ni view kita pagi ni. So setakat tu saja video kita pagi ni. Kutip hasil dekat rumah kebun kita dekat Kedah. So terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe untuk video-video yang lebih menarik. So terima kasih kepada semua yang sudi support video kita dan tonton video kita sehingga habis. So ni inilah video kita di rumah kebun dekat Kedah. Okay, so jumpa lagi di video yang akan datang. Okay, bye bye guys.